Blade bakal di-cancel dan diganti dengan filem Midnight Suns. Menurut palatau daripada YouTube yang terpaling palatau iaitu Jeff Snyder ataupun The Insider, dia mengatakan bahawa the Blade movie has been cancelled dan akan diganti instead dengan filem kumpulan Midnight Suns yang bakal mengetengahkan watak-watak seperti Black Knight, Blade, Moon Knight, Ghost Rider, Wong, Werewolf by Night dan juga The Man-Thing. Dah dekat 7 tahun dah kot sejak diumumkan bahawa Mahershala Ali bakal menjadi Blade dan kita still tak dapat filem dia. I don't even care about movie Blade anymore. Lepas ni aku nak tengok filem-filem X-Men je. Lepas Secret Wars, I don't even care about Blade. Aku ada mixed feelings lah pasal news ni sebab pertama sekali Blade is so freaking cool guys. Dia one of the coolest Marvel punya characters tau. So while on one hand aku agak kecewa lah dia nak cancel movie dia, tapi on the other hand pun aku tak faham macam kenapa yang jadi macam susah sangat. itu yang aku tak faham. Kalau lah kau nak buat MCU movie yang dia boleh jadi macam its own movie, tak kacau dengan Avengers lah apa ke, Blade is the perfect and easiest movie untuk buat macam tu. Sebab sementara kau duk lawan alien lah, kau duk lawan apa, dekat bumi ni ada vampires in the night, in secret, yang Avengers pun tak tahu wujud, and Blade operates di situ untuk bunuh macam Avengers very flashy, they take care of the threats yang depan muka kau, masuk berita apa semua. Tapi Blade, they tackle the things yang kau tak tahu pun wujud. Kalau kau cakap vampire, aku selamat je, tak pernah serang, tak pernah nampak pun, yalah, thanks to Blade lah. So Blade is a movie yang kalau kau cakap saya continuity sangatlah senang nak buat. Sebab dia tak payah bercampur pun dengan orang lain tau. Cuma dia boleh operate dalam that universe kan. So memang garu kepala lah kenapa dia orang tak dapat make a simple Blade movie. Even a bad Blade movie pun macam dulu boleh jadi fun bad kan, masa zaman Wesley Snipes yang buat dulu kan. So kau tak boleh at least buat that level pun ke, with all your experience and Marvel and Disney money apa semua kan. Aku memang tak tahu, kena buat behind the scenes lah nak tengok kenapa movie Blade ni sampai macam tu sekali lah punya susah nak buat. Okay, tapi on the other hand of that news, dia kata dia nak replace dengan Midnight Suns kan. So aku in a way nampak juga the logic of buat macam ni. Sebab macam Nick pun dah sebut banyak kali tadi, yang kita nak ada this team up movie. Kita cakap saya Secret Wars, kita cakap saya Doomsday, tapi as the same as the problem sepanjang Phase 4, Phase 5 ni, macam haram tak ada setup. Phase 4, Phase 5 tak terasa sangat pasal tak ada setup tu, sebab Indian payoff ni pun tak ada. Dah si Abang Kang kita pergi buat hal dengan girlfriend dia, dah kena cancel lah benda semua. So there was no Kang to do a payoff pun. So dia terpaksa pivot, dia tunjuk Loki mensettlekan isu Kang tu before it becomes a problem. Fine, okay. But the storytelling problem remains the same. Doomsday, Secret Wars langsung tak ada setup. Kecuali tunjuk satu dekat Fantastic Four yang bukan pada 616 pun, adalah Doom nampak kat ujung. Satu tu je untuk support. Thunderbolts pun dia tunjuk spaceship Fantastic Four. Adalah tunjuk sikit kan. Lepas tu when there's no setup, lepas tu kau tahu what's the next project. Nak keluar movie Spider-Man yang haram takkan ada berkaitan dengan Doom. Lepas tu keluar movie Wonder Man ni yang haram tak ada, series Wonder Man yang haram tak ada kaitan dengan satu apa pun. So I can see why instead of buat a standalone Blade movie, they just buat a supernatural team up movie, which is the Midnight Suns, so that diorang pun dapat usher in, orang kata, the mystic side of Marvel cepat sikit. Sebab kalau korang tengok betul-betul lah, Marvel pun fumble bab mystic sah. Sebab lepas dia introduce Doctor Strange, orang duk hype kata
Sekarang ni kau akan tengok the mystical side of Marvel. Ni bukan aliens, ni bukan machine macam Tony Stark, ni bukan apa. Kan ni kau akan tengok the crazier side of Marvel. Lepas tu, what's been done selepas Doctor Strange in that department? Nothing. Tak ada apa. Lepas tu kita continue juga dengan alien dan alien tech dan teknologi. Dan street level punya stuff banyak kan. So tiba-tiba bila keluar Werewolf by Night pula yang semua orang suka, and then adalah Moon Knight yang semua orang pun suka, and they just start capitalize dengan benda-benda ni. The mystic side of Marvel yang kena dengan tekak peminat Marvel. So bila dia decide to just buat Midnight Suns, aku rasa it's a long overdue team up movie for the mystic side of the MCU lah. So I don't dislike this idea. Cuma aku tak faham kenapa susah sangat nak buat movie Blade tu. So kalau kau nak buat movie Blade tu one mystic guy yang tak terikat dengan everything yang Avengers tengah buat pun susah. Can you carry a multiple mystic guy team up movie? Itu je persoalan aku sekarang. I don't dislike the idea. I love the Midnight Suns. Aku sangat suka the Midnight Suns. But seorang pun tak boleh handle, so kau nak buat team yang ada apa? Yang ada Mobius, yang ada 2 Ghost Riders, yang kan, lepas tu itulah dengan Blade ni apa semua kan. Lepas tu dia punya, then there's another question of who will they be fighting pula. Then kau kena cari lah from the Marvel punya mystical punya rogues galleries of villains. Kau cakap pasal Lilith, kau cakap pasal Dracula, kau cakap pasal Chthon, kau cakap pasal the Elder Gods, kau cakap pasal dealing dengan the Serpent Crowns, kau cakap pasal dealing dengan benda-benda yang lagi lah banyak konteks diperlukan, the Dark Holders. Lepas tu pasal then kau kena sentuh sikit pasal Atlantis kalau kau nak lawan dia punya flagship villain untuk Midnight Suns is Lilith tau. And kau tengok Lilith ni, dia origin dia is heavily tied to Atlantis, the Elder God semua. Are you gonna macam contextualize and tunjuk these things inside that same movie? Sebab you didn't do that with the other mystical movies? Sebab ni aku cakap it's important kau tak bazirkan the TV series and the movies yang keluar in the shared universe. Patutnya masa Doctor Strange tu lah at least kau dah kena introduce kan the Dark Holders, kau dah kena introduce kan the concept of orang-orang yang dipanggil of the blood, which is anak-anak Elder Gods. What are the Elder Gods kan? Lepas tu then baru kau lagi faham Chaos Magic tu macam mana, datang dari Chthon, siapa yang wield up Chaos Magic tu semua kan. So dia jadi lagi banyak persoalan bila kau nak buat Midnight Suns, walaupun aku suka the idea sebab Midnight Suns sentuh banyak gila benda dalam dunia mistik Marvel Comics. Sedangkan one person Blade pun kau sampai tercancel movie dia. What's the plan guys? Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.